Kalau korang ternak kelulut kan, tapi dalam masa yang sama, ada korang bela kucing kat rumah tu kan. Sebenarnya dia ada sedikit masalah lah. Tapi masalah kucing ni dia tak adalah besar sangat mengganggu kelulut. Okey, pertama sekali masalah dia, bila mana korang letak sarang kelulut kat tepi rumah tu, lepas tu ada kucing naik atas, biasanya dia akan cakar dia punya penutup topping atas ni. Kalau tak lembut lagi mudah nak koyak. Bila koyak tu lama-lama akan rosak. Keduanya masalah dia bila mana kucing ni dia tidur atas penutup topping ni, bulu-bulu akan lekat atas getah ni. So kadang-kadang dia nampak macam tak cantik lah kan bila mana kita nak tuai madu ke apa semua. Ketiganya masalah dia bila mana kucing naik atas sarang kelulut ni, sarang kelulut yang tak stabil, contohnya korang letak atas stone yang kecil ataupun nipis, boleh menyebabkan sarang kelulut ni mudah terbalik ke bawah. Keempatnya bila mana korang ada kucing bapak kat rumah tu kan, dia suka kencing pada bahagian bawah ataupun dinding rumah ni, kadang-kadang bila mana dia bergaduh boleh menyebabkan dia terberak atas sarang tu macam tu kan. Itu memang kita kena cuci lah. Okay, so untuk kucing ni sebenarnya dia tidak adalah mengganggu sangat-sangat kelulut, tidak menyebabkan madu tu rosak ke apa. Semoga perkongsian video pada kali ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like, follow, komen dan report.